Budak tu tengok dia je. Cantiknya beg. Dah, thank you. Boleh seru guys. Ini nasi goreng kampung. Misha makan apa? Benda paling berkhasiat. Misha makan apa? Ayam gunting aiskrim. Dah makan tadi, roti hotdog tu. Assalamualaikum. So sekarang ni kita dah nak sampai ke tempat untuk kita ambil borang yang kita dah isi secara online, iaitu insurans lah. Borang insurans untuk masuk ke InsyaAllah Hatnyai ataupun Hatyai. So benda ni kita dah isi borang secara online. Dia ikut jenis kereta. Kalau tak silap untuk yang kita punya kereta ni dah 180 macam tu. Dan nanti ada staff je lah akan tanya plate number macam tu. And dia akan bagi borang and explain lah sikit kat kita. Kalau kita tak faham, kita boleh terus tanya. Itu saja, tak payah keluar pun dari kereta. Nanti saya cuba letak link website je. And now kita menuju ke destinasi seterusnya. Ada Tamil. Tamil Hello Kitty. Mesti ada susu dia punya lecah dulu. Selalu pergi tapi lain lah. Halal. Kita nak makan kedai ni. Kita ada hotel. Mana pula pergi tempat viral. Pergi jadi orang. Kita nak makan mana? Kita orang nak makan ni ke? Dengan Apa nama kedai ni? Kita makan sini. Border depan tu. So border belakang ni. Lepas tu we just stay dekat hotel belakang tu. Apa? So
kita duduk dekat ni Love Tree Homestay. Dia ni sebenarnya sama dengan Tebet tu. Kita orang duduk yang kat sini. Okay. Dengan tunjuk air. Air besar. So basically kita naik sini tau. Tingkat ketiga paling atas. Ni kat luar ni boleh makan. So kasut kita simpan dalam ni. Ya Allah, dia tinggal air ni. So this is the room number 6. Ni air siapa tinggal? Lepas tu ini dapur. This is the room. And the view je kita tak tahu. Ini sekarang je. Okay, macam ni. Ni lah macam ni. Okay, ni toilet je kongsi. Okay. Toilet je macam ni. Boleh lah. So kalau you nak pakai ni kunci lah sebab you share dengan orang yang duduk sebelah. Boleh nampak pokok jamban ni. Okay, ni lah aku. Okay, bye. So ini bahagian luar je. Dia duduk kat sini. So kita boleh bungkus tadi. Kita nak makan kat sini. Ini kitchen area kalau you nak masak. So panas. Kena panas. Okay tadi. Okay dah. Bye. Itulah border. Besok kita masuk sini. Border to Thailand. Kita makan. Ini. Okay, bye. Kita order nasi goreng daging je. Sekejap. Ini tak nak. Ini nasi goreng daging bakar. Ada sup. Okay, makan. Duduk dulu. Kita ambil remote kat sini. And then wow. Habis dengan atas ni. Saya cuma kita tengok dalam handphone lain kan? No. Kita laju. Okay. Ni Okay, bye.